Dapat besar ni. Wih, besar. Wih, gemang. Hei. Dah bayar. Siapa? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita nak mancing dekat rakit di Teluk Sengat. Nama rakit tu tak ingat. Nanti kejap lagi kita beritahulah rakit apa. Ni proses menurunkan barang. Sekejap lagi kita naik bot pergi ke rakit. Angin agak kuat, cuaca cerah. Mintalah ada hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Minta ada hasil. Ni kita nak pergi rakit. Angin kuat. Angin kuat. Mana? Pergi mana? Lalu mana? Okey. Lepaskan maklum luar. Itulah jalan maklum. Tu bot tu. Air surut ni tu naik jeti tu. Pergi naik jeti. Kereta merah? Tengok seorang-seorang buat turun barang. Boleh tak ni budak-budak ni Adik sampai 2 beg dia bawa Ni dalam ni. Dalam ke? Ni air surut ni. Tu air baru nak pasang. Panas oi. Jom. Jangan bagi dia mancing dulu. Tunggu saya. Umpan dah ada, kita baling terus lah. Jangan duduk semua ke depan. Adik sini. Upaya duduk. Jangan. Hijau jangan turun dulu hijau. Jangan orang lain. Okay, nanti ada second trip. So kita jalan dulu. Rakit apa mana bang? Rakit kuning. Ni brother ni. Nama siapa bang? Zai. Owner rakit ni, brother Zai. Lambat tinggal. Kalau kau nak tahu kan, tempat ni aku pernah dapat paria dulu. Lanjut dulu. Yang Ni lah selalu aku tengok daripada ujung ni. Ni lah tempatnya. Dah dapat merasa sikit dah. Kalau tak, dekat belakang kedidi kita pergi. Ni yang elektrik. Belakang kedidi atau Pergi ke rakit kuning. power dah. Wah, rasa betul panas. Okey, sana tu Jabatan A. Jabatan A Bandar Penawar. Rakit. Adik. Hari. Tak mabuk hari? Tak. Walau susah datang, silih berganti, keluarga dan sahabat tetap di hati. Langkah kita mungkin tak selalu seiring, kadang jauh, kadang dekat mengiring. Namun ikatan tak pernah kan pudar, persahabatan ini tetap mekar. Kita satu hati, satu cerita, dalam suka duka tetap. Okey, tolong tali. Abang tu nak ikatkan. Mantap. Adik, dia boleh naik? Berenang kat tu betul dia. Dalam tu Ya, adik belagak betul dia. Kita ada pandai berenang. Okey, naik. Alright. Tangan jaga, jangan sepit. Okey, kita dah sampai atas rakit. Ni geng-geng. Ni siapa nama? Ini Ipan. Ni Kada. Ni Adif. Ringo. Sana tu Arif. Separuh lagi, kejap lagi sampai. Dia orang tengah dekat JT lagi. Bot tak muat. Ya, abang ni pergi ambil lagi. Bonsai. Okay, kan? Kat sini kita tengah siap-siap nak masuk dalam fasa mod tempur. Okay, ni Ari Ada dimasak coy. tengah
imajinasi dengan udang hidup. Itu bersuara kata. Aku punya lawan. Okay, ni singki dia. Kita boleh pacak banyak lah joran kat sini. Okay, ni tandas dia geng Kita try buka kejap. Ha, tu aku punya. Oh, lawa siap. Okay Aku geng. cawa gila. Sebelah ni bilik apa? Itu tak buka lagi. Oh, ini tak buka Kejap geng. Ni bilik. Okay, ni pemandangan dia. Tak jauh sangat pun dengan darat, tapi boleh lah. Okay, target hari ni dapat kerapu. Ini sauk. Dapat ikan. Ni ada. Ini apa? Itu kat dalam. Okay, kat sana ada adip. Trip kedua sampai sudah. Ada pakcik, Umi, ada mak jam. Abang Boy mana Abang Boy? Abang sebagai kameraman ayah saya, abang kena buat. Okay. Ada lagi 2 orang. Tembakan pertama yang dilakukan oleh Muhammad Azizi Irfan. Okey, dia mengambil spot di belakang Woi, apa ni? Pandai tak pandai? Tengok betul-betul. Ni, tengok depan ni. Tak belit. Aduh, tembakan pertama Berbelit guys. dah macam ni. Okay guys, kita cut kejap. Perbanan pertama adalah saya. Dah. Panjang okey panjang. Mak. Ada air dah perlu gitu. Ada yang tunjuk buku ni tak suka lah. Umi. Kan? Oh, kadar dah dapat ikan dah. Mana ikan kau kadar? Kau masuk dalam tempat udang hidup. Ha? Masuk? Oh, masuk tu. Dapat gelama, anak gelama. Okay lah, dah ada hasil, tak kumpau. Umi dah ada hasil? Umi, Ya. dah ada hasil belum? Bismillahirrahmanirrahim. Tak lagi ada. InsyaAllah. Tarik ni tarik, tak tahu dapat. Biarlah sikit ikan apa? Bintang. Abang Bun dah naik, Abang Bun. Sekejap lagi ikan besar ni. Kenapa dia buat hujan? Kadar. Bersiu. Bahaya dia tahu. Jangan pegang-pegang je. Okay. Jangan pijat dia. Sebab kita kena goreng dia. Lesen kedua dapat butal pula. Begitu lah. Mantap. Baju gambar ikan. Joran aku kena. Joran aku dah dua kena. Dua-dua ketam. Tengok. Salah tu. Tak kuah. Ai, pandai. Mari. Dah sangkut kat mulut dia, dah lepas. Woi, sikit je lah, ngam-ngam je. Dah umpan dia. Ketam kedua. Burung-burung terbang tinggi, melayang bebas tanpa henti. Okay, dah malam guys. Ni pengantin baru ni, tak tahu ni. Dah dapat belum ni? Dah. Hah? Dah berketam. Dapat ketam. Hari lepas balik. Lepas ayah hari Alamak, lucu. Padahal memang tak dapat. Minum kopi guys. Mana kadang? Aku tengok kau nerik macam je. Nak kena ada ikan kena. Lucu dah. Alasan sama macam hari je. Hari. Sebagai air je naik tu. Okay.
Mana udang tadi tu? Tadi mana Ipan dah dapat tadi Ipan. Tapi halus je anak ikan. Kecil. Kecil Ikan apa ni? Gelama Ha. Gelama ada okey, baling tempat yang sama. Gelama ni biasanya dia berkumpulan. Ya. Muka memang orang yang jarang-jarang kumpul ni. Tarik je. Kadar dapat dah, kadar torak Lama torak lagi. Umpan kadang. Hari mana hari? Ikan hari tak ada dapat. Bang makan bang. Ipan tengah buat ramuan ni. Ramuan umpan ni. Otak udang. Guna otak udang tak tahu hasil Ada tak Aik? Air rasa tu tarik tau. Tarik tali jangan kendur. Ada. Ada? umpan. Dia terlepas. Aduh, terlepas. Alasan dia terlepas je tadi, lucut je. Padahal memang tak ada ikan. Tarik tau tadi tau. Oh, ya ke? Okey. Cuba lagi. Adik dah dapat. Duri ke belukang? Baik, ada duri tu. Oh ya. Macam belukang ni. Duri Duri. Ayah buat video tapi tak tahu. Dah. Baik tu dah buka dah, kejap buka duri dia. Ada sengat tu baik. Tapak Sulaiman. Mana umpan? Akan ada letak sini. Buka dia tu. Tu hari tu pakai atas sini. Alaska. Banyaklah ketam Alaska. Apa nama dia? Yang Patrick. Ni tapak Sulaiman. Patrick. Bayar ni venom. Umpan mutih. Buatlah potong banyak-banyak. Ambil tu player. Lah. Wang. Boleh jadi umpan tak dia? Aduh, baru dah video. Lain macam dunia nerik ni. Boy okey boy? Ya, lagi dapat masih berfikiran positif. Akhirnya boy dapat lagi ikan. Oh, gelama sedap. Gelama torak kan. Lama torak lagi. Boleh tahan ni besar ni. RM45. Besar ni, besar. Masing-masing dah kelaparan guys. Makan apa dik? Maggi? Maggi dah kelaparan. Seorang lagi nak masak. Buat apa? Air? Air coklat Dah Putih dah makan Maggi ni. Mana motif ni? Motih ni air. Siapa cakap bohong? Dapat ikan belum Arik? Kat lampu sikit, tengok muka. Belum Arik? Tak apa, makan tu. Bagi kenyang lah perut. Tu boy macam dapat ikan je boy. Belum lagi. Air dah start surut ni. Tu sana pasir gudang lah situ sana. Itu jambatan A. Air dah surut. Tenang sikit air ni. Arus pun kurang. Slow sikit arus. Boy naik lagi lah boy. Pakcik remeh ke abang buat. Dapat lagi. Kadang tengah duduk. Hari ni sekejap sangkut, sekejap terlepas. Betul lagi. Dapat tak? Ada ni. Tali jangan bagi kendur. Tegang sikit tadi. Tak nampak lah. Tarik je. Berat tak? Gerak. Berat. Tu ada. Tu. Tengok dapat. Lesen bang. Dui. Besar ke? Akhirnya setelah sekian lama Mantap lah, Arik dah dapat. Dapat duri. Umi percaya yang Adi dapat. Wah, Arik dapat ikan mayong. Arik besar Arik. mayong ni apa ni? Boleh Ni makan ikan ni? merah ni. Sedap lah isi dia. Mantap Arik. Jangan nampak kangkung ni Alhamdulillah. Umi dah dapat ikan. Umi Jangan tunjuk. Umi dapat ikan. Ikan apa ni? Ustaz. Kau tunjuk Umi ni. Ustaz. Ya, cuba bagi kasih adik potong lebih sengat. Dia jaga. Ustaz ni dia punya sengat dia pendek. Dia betul lihat. Sekejap I buat. Dapat lagi? Uish, Apa ni? Tadi macam sembilang. Ustaz ke sembilang? Sebelum balik dapat juga dia. dia ada ni. Pan. Boy nak balik tu. Tapi sikit kaki kau kena ke hang ah. Ada pakan. Hospital. Sembilang. Macam Umi dapat Sembilang. Itu tak? Ni jaga ni, jangan kena dia punya sengat. Mantap lah boy, dah nak balik dapat Nak cakap suruh tuti. Dapat Arik? Keras ni. Keras. Dapat. Jaga. Besar ni. Macam besar ni.
Jangan. Ai jangan. Tahan. Jangan kendur. Tali jangan kendur. Pam dia kiri. Pam lagi. Pam. Pam. Mak, menggelupuh sekali. Aduh. Mana? Tu saya cakap, tali jangan kendur. Menggelupuh sekali tarik. Apa? Keras gila. Ikannya dia tarik, dia kendurkan tali, ikannya boleh lepas. Tak apa. Sebab tu saya cakap tali kena tegang. Kan tadi kalau terlepas juga tu. Jom abang boy aku datang membalas. Sayang. Besar sikit. Mana tu siakap. Drag keluar tu, drag. Okey, Berat gila. aku tolong kau. Ya. Ikan apa ya? Duri. Ikan duri. Ikan mayong. Ha, mayong. 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 Anak mula kena tu. Ada baju. Setelah menunggu sekian lama, Alhamdulillah dapat juga. dapatlah satu. Tarik. Ada ke dah? Jangan fake hook kadang Terpelanting. Lah, terpelanting pula. Bangkau tadi. Ikan apa? Tadi. Gelamas. Gelama. Tapi terlepas guys. Terpelanting ikannya. Dia pakai umpan baru dulu. Belum ada rezeki. Lagi tu umpan. Dekat Alim. Yang kat situ. Dapat ikan. Macam ikan. Tu. Ui, macam. Macam ikan tu ikannya. Kenapa ni? Duri ke? Torak. Duri. Duri lagi. Lagi. Duri je. Duri. Dah. Ipan dapat ikan. Ya. Ipan dapat ikan. Tapi kecil ah. Kau daripada tadi kecil, bersyukur dah dapat ikan. Aduh. Cik nak minta sahur pula. Kau kalau tipu kan. Tengok Arik dapat ikan apa? Angkat sikit. Tak tahu ikan apa ni. Lama torak besar. Angkat sikit Arik. Kalau biasa ni. Cik, belagak. Saya dah besar ni, besar pula. Kau 2 lebih berapa ikan? Airnya tak kumpau. Pakcik tak kumpau. Pukul 2 lebih baru dapat. Buka. 2 lebih berapa ikan? Sedih. Easy. 3 lesen. Gila-gila Arik. Besar-besar dapat tau. Kenapa dia? Oh. Beko sekeko. Ikan sadin. Ikan sadin ni. Kan. Lamban. Jackpot. Tamban. Umpan. Masukkan kat dalam tu. Punya hijau. Off Oh ni Ni ikannya. Sana laban. Tengok ikan ni. Ikan lari ya ikan. Dia dapat, dia dah tarik. Dapat. Mana? Apa dah? Aduh lah. Lupa lah dia tarik. Dah separuh. Ini ada Macam tu lah. Dah separuh terlepas tu lah. Dia tarik menggelupur tengok. Tali dia kena kendul. Sabarlah Bi. Ikut yang macam ayah je tadi. Dapat lagi. Jangan tunjuk Umi Tak. Macam ni lah. Nampak Umi ni. Pakai tudung. Hampir nampak Umi ni. Tak ni Puan. Kira. Dapat ke? Daripada tadi dapat Tarik ujung-ujung. tak masalahnya. Aduh, hai. Kena scan dengan ikan ni. Ayub ni dah ambil ah. Tambah umpan ni. Ha. Cakap. Jangan nanti. Dapat besar ni. Wih, besar. Wih, gemang. Gemang.
Apa ni? Gemang. Gemang oh. Juara. Mantap. Mana boleh lawan juara? Juara. Cakap percaya. Dia datang dia nembak itu. Besar Gemang. Alhamdulillah rezeki. Wow, besar guys. Alhamdulillah. Gemang. Ada mak? Ya. Oh ini kan kolong-kolong tu. Le. Juara. Kenapa? Memang. Mana? Besar tarik macam tu. Dah rakam ni. Nyeri. Sawak total Ha, biar aku sawak. Bagi Ipan. Sini. Sini, video dek sini. Siap. Jap. Woi, pari. Pakcik tu buat. Hati-hati ekor dia. Tunggu. Terbalikkan. Sana. Sini. Para. Mana? Dekat. Otai kita. Jangan datang. Ha, ada. Ada tak? Cuba kat ni. Tengok lendut. Oi. Nampak ke tak? Standby. Oh, keadaan laju tu standby sauh. Nampak? Mana kadang aku tak nampak pun. Jauh lagi tu. Jangan bagi fat hook sudah. Nah. Ustaz penat aku. Ya. Ha, tarik kadang. Titik. Kena tu. Ada tu. Jangan bagi ni. Jangan bagi kendur. Dah macam ni. Sampai hari lagi ni. Mana? Ada rasa balik kadang? Rasa tu. Memang tak tahu. Ni pakai 7S ke? Gaya macam wah. Macam besar ni. Ayo, sekali kecil. Boleh dah. Oi, ni betul-betul ni. Dia betul dah. Tak nak naik lagi ni. Tu sangkut. Tak. Kau ketatkan sikit punya tu. Ha. Dah jangan ketat sangat. Putus dah. Ha. Sangkut ke? Macam pari. Slow. Tarik sikit-sikit. Ha. Dik, tolong Dik. Cepat je. La ilaha illallah. Cepat Cepat. Gila. Sangkut. Jangan tarik kuat. Slow. Kena. Ya. Pakcik jangan lucu pakcik. Sangkut ni. Taklah. Sangkut. Tapi memang ikan tadi kena. Aku pause dulu lah. Nampaknya macam fake hook je, macam sangkut je tu. Tapi kena. Ya, biar dia habiskan. Kan? Tarik. Baik, aku risau. Kau tak. Aduh. Sambung projek. Ingatkan pari. Dapat ikan punya. Baik. Apa, usap lagi? 9. Kau dah potong belum? Belum. Potong dulu. Kau masuk hospital kau tak potong tu. Ha. Baik. Wah, kena ni pagi-pagi. Biasa pagi-pagi kalau kena ni memang ikan sedap ni. Ada cik? Mak Lin. Dah pagi guys. Masih membangau lagi ni. Air pasang pagi. Tengoklah masih menunggu. Macam tak ada makan je lagi. Tengok. Nampaknya cuaca mendung lah ni. Kejap lagi dah nak balik ni. Pukul 9, pukul 10 lebih nak balik. Cuaca mendung guys.
Mendung macam nak hujan ni. Terus gelap. Wow, hujan lebat guys. Hujan lebat. Weh, sejuk. Hujan lebat. Gelap gila. Banyak kena bertahan dekat sini lagi. First time kena hujan lebat dekat rakit. Ini dia hujan lebat. Nampak jabatan A dah tak nampak. Nampaknya dua orang ni masih tak mau mengalah lagi. Siapa yang champion ni dua orang ni? Seorang gemang, seorang pari tukar. Dia baling. Orang dah siap-siap dia tinggal ada berdua je ni baling ni. Jangan menjauh. Malah dekat. Siap nyorokkan umpan lagi. Umpan. Buang ekor. Tengok tukar ni ada anak. Kenapa setiap kali dapat tukar dia beranak? Tu ambil, boleh buat umpan kau tu. Banyak kali dapat tukar dia memang ada isi beranak. Baby tukar. Terus ekor lagi tu. Buang. Nak susun jap. Mana baby ni? Buang. Okey, kita dah susun. Inilah hasil yang dapat malam tadi. Okay, ini ketam 2 ekor. Ini put. Ni gelama torak gelama biasa. Duri. Ni apa? Mayong. Pusat, sembilang. Mayong. Ni pari tukar. Ni gemang. So dua anak tukar. Alhamdulillah, rezeki tak menghampakan. Okey, sini dia punya dapur tengok. Dia ada sediakan ni Listerin, ada biskut sikit, beras dia ada sediakan, pinggan mangkuk, cawan, ala-ala ni cutlery. Gula ada, gula, kunyit, garam. Komplit dah body dia. Ni dia punya dapur, boleh gunakan puas hati. Okay, first trip jalan dulu. Bye-bye. Bye-bye. Baik ni pegang. Baik. Tak lusa besok kat tangan. Bye-bye. Bye-bye. Okay, kita pusing-pusing rakit ni selesa lah Kalau pergi dalam 10 orang ke 15 orang memang selesa lah. Sebab dia cuma ada satu bilik. Dia ada dapur, dia ada bilik. Dia sediakan kursi, rehat, bersih lah. Ni dia punya bilik solat dan boleh buat tidur lah. Masih ada bantal, boleh rehat-rehat, bersih. Toilet dia ada satu kat belakang. Ni setiap ni ada kepala paip untuk basuh tangan. Ni bagi belakang. Dia ada sediakan sekali sinki, sabun basuh pinggan semua. Lampu dia pakai dua, satu bateri, satu solar. Kalau solar tak cukup power, dia support by bateri. Bateri dia tak silap dia mana sini. Ni untuk lampu. Okey. Ni rakit Zan Teluk Sengat. Itu ada nombor telefon. Ni rules and regulation. Jalan. Okey, okey. Nanti ada masa kita datang lagi. InsyaAllah boleh. Kasih support rakit saya. Ya, best. Okeylah. Sampai sini video. Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.